Hai, Dr. JR sini, pakar ortopedik anda. Okey, so ada ramai yang tanya, bila kita kena decide nak ganti sendi lutut? Maksudnya, adakah perlu tunggu buat rawatan dulu bila nak ganti? Okey, so bila sakit lutut tu sudah makan ubat tahan sakit, buat fizioterapi tapi duduk bangun pun sudah sakit, jalan sikit saja distance sudah sakit dekat lutut, selalu bengkak, nak lurus bengkok susah, duduk kereta lama stiff, dan tengok x-ray sudah advanced arthritis macam ni, cartilage rawan tu sudah tak ada. Kalau macam ni jangan tunggu, maksudnya sudah fail conservative treatment, ubat dah makan, buat fizio tak ada efek, sudah sampai masa kena buat pertukaran sendi. Sekarang ubatan semua dengan teknologi moden, sakit dia lepas dah buat pemberahan boleh jalan the next day, ya. So jangan tunggu lama sangat, jumpa doktor pakar ortopedik kegemaran anda.